Hai, kembali lagi dalam channel Unboxing Gamers. Okey, hari ini kita akan unboxing dan review Xeno Excalibur. Okey, Xeno Excalibur punyaan Beyblade ni kepunyaan Zaka ataupun Zaka, iaitu kawan baik pada Bark, main karakter dalam siri Beyblade, dan dia adalah salah seorang daripada 4 Spin Emperor dalam siri itu. Okey, ini adalah kotaknya. Wow, ini adalah salah satu Beyblade yang sangat cantik rekaannya. Okey, kotaknya. Oh ya, dalam Beyblade dalam kotak ini juga disertakan sekali dengan sword launcher. Dia disc driver. Okey, dia ada dalam ni X2 ataupun Xeno Excalibur, Magnum disc dan juga impact driver. Okey, tengok lagi, jom kita tengok apa yang ada di dalam Xeno Excalibur. Okey, ini yang ada dalam Xeno Excalibur M1. Okey, kita ada Xeno Excalibur. Wow, pedang emas. Oh, kalau boleh nampak kan kat sini ada kesan yang macam tak memuaskan sebenarnya. Sebenarnya Beyblade ni saya dah main sebelum buat video ni, sebab masa tu saya masuk tournament. So inilah kesan dia. Okey, Magnum driver, Magnum disc berbentuk perisai, dan juga impact driver. Impact driver ni sama macam variable driver dalam Valkyrie. Yang merah ni sebenarnya getah. Okey, and then dia sertakan sekali di sini sword launcher. Sword launcher ada 2 mode. Okey, kalau untuk dapatkan kelajuan yang lebih baik, kita boleh pakai bahagian ni, masukkan. Wow. Ya, mari kita tapas stiker. Stiker pun kita dah pasang. Wow, ni Beyblade kedua pada saya yang terbaik. Wow. Okey, jom kita satukan semuanya. Very nice. Wow, Xeno Excalibur. Okey, jom kita try launch dalam Bay Stadium. Wow. Okey, jom kita test normal speed. Three, two, one, go. Hyper speed. 3, 2, 1, go. Shoot. Very nice. Okey, itu saja review dan unboxing Xeno Excalibur MI. Okey, tadi awal pada video tadi saya ada sebut pasal tournament kan. Okey, macam mana kita nak masuk? Okey, boleh boleh like page Beyblade Malaysia seperti yang ada di kotak ni. Okey, for tournament and info. Beyblade Malaysia ni boleh dikatakan setiap minggu ada tournament, dan bukan dia hadkan untuk kanak-kanak saja. Sebenarnya orang dewasa pun boleh masuk. Kemudian di sana kita boleh dapatkan borang. Borang tu saya tak ada nak tunjuk. Kita cuma ada borang untuk isi. Lepas tu kita akan dapatkan battle passport seperti ni. Pemilik battle passport ini saja yang layak untuk masuk tournament. Dan syarat lainnya kita kena gunakan Beyblade Takaratomi sahaja. Okey, itu sahaja yang saya boleh cakap. Okey, terima kasih kerana menonton. Stay tune untuk video seterusnya. Bye.